Hi guys, this is Mikal Chusha and welcome back to my channel. Macam yang aku dah bagi tahu daripada konten yang lepas, aku akan buat vlog. Hari ni adalah hari Sabtu, malam Sabtu sebenarnya. Sekarang ni dah pukul 4 pagi. Aku memang macam tu. Aku kalau esok ada event ke, ada majlis ke apa ke, aku memang satu hari tu aku takkan tidur. Time-time tu lah aku akan prepare, aku akan setrika baju, aku akan prepare beg aku dah cukup ke tak, aku dah letak lipstick tak, aku dah letak compact powder tak. Memang aku akan pastikan semuanya lengkap dan semuanya dah tersedia pagi-pagi tu. Okay, by the way sekarang ni aku tengah setrika baju. Tadi aku baru balik daripada pergi makan-makan. Lebih kurang jamuan dah macam tu kan. So, jadi aku balik tadi dalam kira-kira pukul 12. Pukul 11. Tapi memang lewat lah aku balik dan semua ahli keluarga aku sekarang ni tengah tidur. Lagi satu temanya adalah tema kelabu. Dia tema kali kelabu. Tapi semua orang akan pakai style yang berbeza. Aku nak lain daripada dia lain. So aku decide untuk pakai style macam Melayu klasik. Macam ada kain batik dekat atas kepala, ada bunga kemboja kat tepi. Aku tak tahu macam mana perjalanan vlog ni. Adakah best, adakah tak best. Kalau aku sempat rakam, aku akan rakam. Sebab phone aku ni kadang-kadang dia cepat panas tau. Jadi bila aku rekod, dia akan lagi-lagi. Korang sorry yang korang tengok macam muka aku dah macam telur. Kau tunggu, kau tengok aku bersiap. Nanti aku lagi cantik daripada janda bapak kau. Okay, by the way hari ni aku akan pakai kurung kedah. Dan lagi satu, aku akan pakai kain batik dekat atas kepala dengan bunga kemboja. Bukan bunga kemboja betul lah. Kalau bunga kemboja betul Melayu lah dia. Okay, nanti aku akan sambung video ni. Sebab sekarang ni aku tengah sibuk untuk menyiapkan aku punya baju. Nak siapkan aku punya bag. Ini baju yang aku setrika. Okay, ini baju kurung kedah yang aku setrika tadi. Dah siap dah. Dan ni pula kain yang atas kepala yang aku akan pakai nanti. Ini pula kain dekat bawah. Sesuai kan? So aku akan matchingkan dengan bag ni. Perkara yang paling aku suka sekali bila aku pergi kenduri kahwin kan, makan nasi minyak. Itu paling-paling favourite aku. Plannya nanti kita orang semua ni kena siap lah sebelum dalam pukul 10 macam tu. Sebab nanti kita orang akan pergi ke homestay mak saudara aku. Kita orang semua akan berkumpul dekat situ dulu. Bila semua dah berkumpul, barulah kita orang akan bergerak secara serentak. Okay, jumpa korang nanti lepas subuh. Sebab aku nak kena mandi, aku nak kena bergerak. Jumpa korang lepas subuh nanti. Bye-bye. A few moments later. Jaga-jaga jangan main mata, nanti jatuh cinta angaukan A few inches later. Tutup pintu, tutup pintu, tutup pintu. Hey you, touch me. Fire? Ada ke ada main? Ada main benar. Duit Adam dah 600. Ya. Ni, tengok duit Adam. Alamak. Ada tengok, tunjuk Adam, tunjuk. Wih, Adam yang prepare. Apa tu? Lain. Macam mana nak main Adam? Ada Adam cuba mulut. Minyak. Okey. Tak apa. Okey. Adam cuba cakap wangi ke tidak? Betul juga. Weh, belum. Satu, dua, tiga. I feel good. Leo dekat. Tak ada macam Leo pun dia. 3 hours later. Cepat. Hai awak. Salam saya. Salam betul-betul. Ni salam ni pula. Salam ni pula. Dah pukul 11 lebih. Sekarang ni kita orang tengah tunggu bapak saudara kita orang datang. And then semua orang boleh terus gerak pergi lokasi. 2 hours later. Lama tak berjumpa, kini duduk sama-sama sampai tak boleh diganggu.
kepada Nazihan dan nama lelaki dia Aimi Ira. Semoga kita bahagia hingga ke akhir hayat. Pengantin baru panjang umur, dua rezeki, kekekalan hingga ke jannah. Selamat pengantin baru pada pasangan pengantin hari ini. Semoga panjang umur, rezeki. Selamat pengantin baru kepada Nazihan dan isteri. Semoga bahagia tanah itu. Hari ni kita nak unboxing goodies kenduri kahwin. First kita ada ni apa? Kita ada muruku. Yang kedua kita ada air mineral. Lepas tu kita ada coklat. Dan yang tak sekali kita ada telur. Hai korang, so okay dah balik daripada kenduri. Penat sangat. Memang sangat-sangat penat. Dengan panasnya, dengan make upnya, cairnya. Sekarang ni, tepi tudung aku ni dah ada kotor kau tengok. Aku tak sempat nak rakam banyak dekat kenduri tadi sebab bateri phone aku tinggal 3. Dan aku tak sempat nak rakam apa-apa. Aku cuma sempat rakam sikit-sikit je. Itu pun beberapa saat je. Korang teman aku get ready with me. By the way, minggu depan, dalam minggu depan ada kenduri belah lelaki pula. Sebab ini kan belah perempuan. Jadi kita akan pergi ke belah lelaki pula. InsyaAllah Kil akan buat vlog lagi. Kil akan buat video lagi insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa halangan. Okay, terus sekarang aku nampak macam makcik-makcik kat sini. So, rupa aku sekarang dah lebih kurang macam dah lebih kurang macam dalam cerita munafik. Kita pakai micellar water daripada G2G. Second on the way from Serius G2G ni, kalau korang pakai makeup tebal sekalipun, korang boleh pakai micellar water ni. Sekali swipe, terus hilang. Eye pun kau semua dah terangkat sekarang. Before, after. Before, after. Kalau korang sampai sini je video kita, minta maaf kalau video kali ni agak membosankan. Aku harap korang sentiasa support aku di YT, insyaAllah. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.